Terima kasih yang dah ada, geng. Saya rasa baik untuk korang, geng, untuk share. Tuh, dalam hutan tuh ada bunyi anjing nih, anjing menyala. Apa yang dia nampak, geng? Adakah dia nampak binatang, geng? Dia bawang daun, geng. Malam Jumat, geng. Betul tak, geng? Malam Jumat tak? Tu anjing tu. Tak tahu apa yang dia tu. Dia menyala untuk apa, geng? Adakah dia nampak sesuatu dekat sini, geng? Wei anjing, kau nampak siapa? Apa anjing tu nampak, geng? Dia dekat sana, geng. Ini ada pelik sikit, geng. Korang nampak deh, geng, ke dalam tu, geng. Seperti ada cahaya, geng. Kau nampak deh, geng. Seperti ada cahaya dekat dalam tu. Tu. Ada cahaya, geng. Tu cahaya ke kain, geng? Nampak tak? Anjing, geng. Dia seolah beritahu sesuatu, geng. Anjing dekat sana tu seolah dia beritahu sesuatu. Keluar masuk mata ya. Cuba lagi lah. Cuba lagi. Cuba fokus ke sia. Saya tahu ni apa benda tu. Besar juga tu. Kami cuba adjust nangga dari sebelah macam tu. Saya nampak lorong sikit macam tu je. Putih bah, macam kain, geng. Zoom. Aku dah zoom dah, geng. Takut nanti aku terlebih zoom, dia blur pula. Jadi blur, geng, kalau terlebih zoom. Aku dah zoom, geng. Ke aku nak bagi lampunya terang lagi? Dah terang habis, geng. Tikam pakai batu punya, bos. Batu besar, geng. Si sampai, geng. Batu si sampai aku tikam, geng. Hilang pula. Hilang, geng. Aku tikam batu hilang, geng. Hilang, geng. Si ada, geng. Dah tak ada. Dekat sini kan tadi, geng. Ni dekat sini. Oi. Siapa tu? Oh, menyala. Kan, patutlah anjing tu menyala dekat sana tadi, geng. Ada sesuatu dekat sana. Takkan manusia dekat semak ni, geng. Dah hilang, geng. Terang gila si nampak, bos.